Orang yang semaya subuh ni diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Ini adalah tawaran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah membohongi janji-janjinya. Yakin dan percaya tak kita dengan janji-janji Allah? Allah Ta'ala buat 70 mahligai daripada emas dan perak. Kerana apa? Kerana kismu bersungguh-sungguh mu tinggal tempat tidurmu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu imam kita baca surah As-Sajadah tadi. Orang-orang yang beriman, dia mengangkat lambungan dia, maknanya bangun daripada tidur. Yad'una rabbahum, dia bangun berdoa, semaya pada Tuhan mereka. Khaufan, penuh takut. Wa tama'a, pas semaya, sunat taubat, semaya ajak pula. Pagi ni insya-Allah nanti masuk waktu duha nanti kita pakat-pakat semaya ajak, kerana anak-anak kita nak berhadapan dengan peperangan. Ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau tak terlepas daripada api neraka, tak ada guna ikut. Yang paling mustahak sekalinya, ujung nasib dia tu waqina azabannar, terlepas daripada api neraka. Jadi kita duk minta semua supaya Allah Ta'ala bahagiakan kita di dunia, bahagia kita di akhirat, dan paling mustahak sekalinya terlepas daripada api neraka. Satu daripada jalannya ialah semayalah subuh 40 hari, takbiratul ihram bersama dengan imam, ya, tanpa galak. Gitu. Pakat kira-kira belakalah. Engkau kita di tahun baru 2024, azamlah kita bermula dengan pagi subuh ni ke, ataupun sebelum ni kita sudah berjemaah, kita hitung sendirilah. Gitu. Pasal ni berkaitan dengan diri masing-masing. Dan di dunia Allah terlepaskan kita daripada sifat munafik. Sifat munafik. Kita paling takut sekalinya zahir kita Islam, tapi hakikat di sisi Allah Ta'ala kita kafir. Itulah dia orang munafik. Gitu. Tanda dianya, inilah dia. Semaya subuh lah. Ya, semaya subuh lah. Gitu. Sekarang ni banyak usaha-usaha ke arah supaya menghidupkan semaya Jumaat subuh. Di Masjid Muhammadi sendiri, Masjid Telepuk, dan berbagai lagi lah, macam-macam masjid lagi memikirkan bagaimana nak suruh biar orang ramai mari semaya subuh. Kerana musuh-musuh Islam paling takut sekali bila orang Islam ramai mari semaya subuh. Musuh-musuh Islam paling takut sekali bila dia tengok orang Islam mula berpusu-pusu mari semaya subuh. Kerana apa? Kerana di antara satu tanda orang Islam sudah mantap imannya, orang Islam sudah kuat imannya, jemaah Islam sudah kuat imannya, iaitu melalui semaya subuh. Melalui sebagai penanda dia. Jadi alhamdulillah lah, syukur pada Allah Ta'ala, Tuhan pilih kita. Dan kita berdoa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pilih kita semua, bukan setakat pagi ni sahaja, malah pagi-pagi yang lain pun. Sebab dengan 40 pagi ni, insya-Allah dia akan jadi konsisten, istiqamah. Dia akan jadi terlekat, orang tua kata. Jadi secara automatiknya, walaupun kita penat secara mana pun, sampai 3 tahun tu dikejutkan kita bangun, dikejutkan kita. Dan macam-macam lah dia ajar dalam kitab tu supaya kita sedar pagi, kerana kita berniat untuk bangun sebelum subuh. Antaranya kita baca ayat-ayat di akhir surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lepas tu kita niat nak bangun pukul berapa, insya-Allah Allah Taala datangkan orang tu gerok kita. Orang tu gerok kita. Di antaranya gitulah. Jadi kita mulakanlah sesi 2024 ni penuh bergaya dalam peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan di hadis yang lain bahawasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa semaya subuh padahal ia berjemaah kemudian duduk ia serta menyebut ia akan Allah Taala dengan suatu zikrullah hingga terbit matahari dan tiada berkata-kata dengan sesuatu perkataan dunia yang lagha serta menghadap ia akan kiblat, maka disuratkan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna naik yang sempurna 3 kali. Ganjaran gitu sekali memberi tawaran pada kita berkaitan dengan semaya subuh. Sudah semaya subuh kita duduk sehingga ke tari naik. Bagai-bagailah jawatan kuasa masjid mengatur program nak suruh biar orang duduk sehingga ke matahari naik, masuk waktu duha. Kalau hari Jumaat, Sabtu dia adakan kuliah, adakan forum subuh dan bagai-bagai lagi. Di hari-hari yang lain dia adakan program membudayakan Al-Quran, baca Quran. Pasal nak suruh biar kita duduk sebentar lepas semaya subuh. Nak gitu. Jadi bermulanya pagi kemarin dulu. Kalau sebelum pada ni kita baca Yasin. Kita baca Yasin. Tapi selepas pada ni dua pagi dah, tu Imam Amin kita memulakan pengajian Al-Quran, membudayakan Al-Quran. Dia baca semuka sepagi. Dan ada di kalangan sahabat kita berhajat, bercadang untuk mengkhatamkan 30 juz. Jadi siapa yang berkelapangan silakanlah, sama ada di masjid mungkin pada Pak Ahmad kita ataupun sini, maka kita mengadakan program membudayakan Al-Quran, baca Quran. Sebab sahabat-sahabat nak khatam 30 juz melalui talaki. Kita talaki dengan Imam Amin kita gitu. Lepas pada tu selekailah kita ada urusan dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala bagi pahala benda yang macam ni. Tapi haji kena pergi juga, umrah kena pergi juga. Cuma tu habis pahala je. Serupa mungkin haji dan umrah 3 kali. Yang haji dan umrah tu mabrur, yang Allah Ta'ala terima. Yang Allah Ta'ala terima. Syabas dan tahniah lah pada orang-orang setengah-setengah tu yang dah patching, yang tidak ada komitmen urusan-urusan kerja dan sebagainya. Ada pengajian Al-Quran, dia tunggu ngaji Quran dan sebagainya gitu ya, Alhamdulillah lah nak gitu. Dan tersebut pada suatu riwayat yang lain, orang yang semaya subuh ni diperbuatkan oleh Allah Ta'ala baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Ini adalah tawaran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak pernah membohongi janji-janjinya. Yakin dan percaya tak kita dengan janji-janji Allah? Allah Ta'ala buat 70 mahligai daripada emas dan perak. Kerana kihmu bersungguh-sungguh mu tinggal tempat tidurmu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita baca surah As-Sajdah tadi. Orang-orang yang beriman dia mengangkat lambungan dia, maknanya bangun daripada tidur. Yad'una rabbahum, dia bangun berdoa semaya pada Tuhan mereka.
Khaufan, penuh takut. Wa tama'a, pas maya semaya, pas maya semaya, pas maya semaya, pas maya sunat taubat, semaya ajak pula. Pagi ni insya-Allah nanti masuk waktu duha nanti kita pakat-pakat semaya ajak, kerana anak-anak kita nak berhadapan dengan peperangan. Peperangan. Pasal anak-anak kita nak pergi perang. Maksud peperangan itu ialah peperangan minda. Peperangan minda. Nak masuk bilik peperiksaan, dia nak perang. Minda dia nak perang dengan musuh-musuh. Kalau hak ambil 9 subjek, musuh dia 9 lah. Kalau hak ambil sebelah, musuh dia sebelah. Jadi memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dia boleh kemenangan dalam peperangan dia tu. Ikhtiar dah, study molek dah. Cuma minta Allah Ta'ala izinkan ketika dia berada di medan peperangan itu, Allah Ta'ala lapangkan fikirannya, Allah Ta'ala lapangkan dadanya, Allah Ta'ala permudahkan urusan-urusan untuk menjawab, untuk menembak musuh-musuh yang datang itu. Jadi kalau Allah Ta'ala nak beri kejayaan, duduk ke dia berlaku. Pasal ilmu anak-anak kita ni ada berlaku dah. Pasal dia pergi sekolah, sudah ada dalam kepala dia ilmu-ilmu tu. Cuma nak minta Allah Ta'ala keluarkan ilmu tu ketika dia berada di medan peperangan. Nak gitu. Sebab itulah kita pasal tengok kan, bila kita tak teringat ke dia, kita pun ketuk sini. Allah, maknanya kakah tu ada dah dalam ni. Cuma nak biar tubik. Kita duk ketuk gitu. Itu menandakan bahawasanya benda tu ada dah dalam ni. Bagaimana nak suruh Allah Ta'ala keluarkan benda ni? Itulah kita kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana-mana saja saya ketika dijemput ceramah motivasi keibubapaan, ceramah pelajar-pelajar, selalu saya sarankan kepada ibu bapa, ketika anak berada di medan peperangan itu, apa salahnya kita ambil wudu, kita semaya sunat hajat 2 rakaat, biar Allah Ta'ala permudahkan urusan anak kita pagi tu. Hari ni kita tahu anak kita berhadapan dengan musuh matematik, musuh geografi, apa lagi, bagai-bagailah kita kena ambil tahu. Dan di waktu anak kita berada di medan peperangan tu, kita duduk di rumah semaya hajat 2 rakaat, senapah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah anak aku ya Allah, permudahkan urusannya ya Allah, berilah taufik dayah kepada dia, lapangkan dadanya untuk menjawab soalan, berilah kejayaan yang cemerlang kepada anak-anak aku. Doa ibu bapa ni Allahu Rabbi akan semua kita sedia maklum kan, nak gitu. Allah Ta'ala maha mendengar ibu yang berdoa, bapa yang berdoa, dan anak pula berusaha berikhtiar menghadiahkan kejayaan yang paling istimewa, yang paling manis sekali dalam hidup, ialah memberi kejayaan kepada ibu bapa. Sehingga ke ibu bapa suka, terlampau suka telajak, mengalir air mata kerana suka telajak, kerana anak berjaya. Jadi kita berusaha berikhtiar sebelum pergi perang. Jadi minta sahabat-sahabat semua tunggulah. Lepas pada kuliah ni masuk duha, kita semaya ajak sebentar 2 rakaat insya-Allah. Pasal anak-anak kita, saya dipahamkan anak Haji Heng, anak Ustaz Aziman dan sahabat-sahabat dia akan berhadapan dengan ujian benda itu. Dan anak-anak kita sendiri pun insya-Allah baik. Dan tersebut pada satu riwayat yang lain, orang yang jaga semaya subuh ni